Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa yang anda perhatikan, iaitulah banyak di masjid-masjid kita ni, bila kita belajar solat, ustaz dia kata tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Jadi kalau berlaku kekosongan depan ni pun, dia tak berjalan, dia tak berjalan, dia tak bergerak. Sedangkan kalau berlaku kosong depan saf, kita ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, orang sebelah ni kosong sini, orang sebelah ni mari ke tepi ni, mari ke tepi, penuhkan saf. Itu panjang lah. Mana kalau masjid itu besar, takkanlah 100 orang nak orang panggil jalan ketam belakang. Tapi yang lebih baiknya yang belakang naik. Sebab belakang itu mungkin kita ada 3 saf, setengah masjid itu 2 saf, 3 saf ada kan. Jadi dia naik, dia penuh sah dia. Hak belakang naik, hak belakang naik. Jadi cuma kalau kita pergi di tempat orang tak erti, ya, dia belajar tak boleh bergerak solat ni, maka dia tak akan naik. Bila tak akan naik, kita yang sebelah ni bergerak sama ke sini, ke mana? Ke tempat kosong. Baik, sekarang ni kita nak buat amali. Amali contohnya, ada seorang dalam ramai-ramai ni kesana. Jadi sekarang ni ada seorang duduk di sini. Seorang duduk di sini sudah batal wuduk. Dia batal wuduk, dia keluar. Emergency. Jadi macam mana kita nak buat? Bangun ni, mari. Mari 2 orang lagi duduk sini. Ni baju hijau naik. Mari. Jadi ini dia panggil orang daripada saf belakang. Jadi sekarang ni, bila ada kekosongan di sini, yang belakang tu kena naik. Jalan. Jangan jalan lompat, jalan satu-satu. Naik. Jadi penuh lah tu. Orang hak belakang cuba bangun. Awak duduk belakang tu kosong, pergi rapat ke saf. Contohnya tak ada dah orang saf belakang lagi. Bangun. Bangun 2-3 orang lagi. Jadi ia sebelah dia tu pergi rapat ke saf tu. Duduk moleklah saf tu. Berapa? Itu dia panggil cara yang pertama. Baik, cara yang kedua, hantar batal wuduk, keluar. Jadi sekarang ni kita contohnya tak ada dah sah daripada belakang. Yang adanya sah depan ni. Macam nak buat? Dia ke tepi ni. Masuk. Jadi selesai masalah kita je, sama ada kita bergerak gini ataupun kita naik daripada belakang. Jadi keandainya sah kita tak ada dah belakang, maka kita akan naik ke depan ini, naik depan gini. Itu dia panggil cara sah. Jadi pelajar-pelajar kita belajarlah, pelajar muda, pelajar tua pun, yang anda nampak hari ni boleh katakan banyak masjid kita tak bergerak. Dia duk ingat ke dia belajar solat tak boleh gerak dalam sembahyang. Bila tak boleh gerak, pakai tak gerak belakang. Itu satu kesilapan. Jadi di antara langkah yang terbaik, iaitu langkah memenuhi saf di hadapan. Jadi sekarang ni bolehlah. Tak? Baik, sekarang ni seorang daripada kamu batal. Ambil. Mana? Yang belakang tu macam mana? Jalan. Duduk gini, masa duduk sembahyang, susah. Yang belakang rapat. Itu di antara cara kita nak betulkan saf yang bermasalah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.